Ayo Miki. Miki! 2 emas untuk Malaysia. Daripada Miki dan juga sudah pun melakukan serangan awal. Miki, padding biru. Sementara Supakon merah bagi kategori 57 kg untuk melakukan inilah satu cross yang cukup baik dan aksi yang sememangnya cukup mengagumkan daripada kedua-dua fighter ini. Ingin kita lihat kembali ulangan apabila Miki cuba melakukan high kicknya, tetapi Supakon akan oleh Miki. Dan selepas itu kedua-duanya bertahan dan satu lagi side kick, high kick. Dan jab tadi sempat juga singgah ke muka. Tangkisan yang dilakukan oleh Miki. Cuba melakukan spinning back fist tadi, tidak menjadi. Dapat dibaca pula di